Macam orang tahulah aku duduk tumpang celah dapur je tidur. Setahun tu Mami dah dapat anak. Mami dah start kerja. Struggling Mami 5 tahun untuk membesarkan pula. Mami niaga tepi jalan. Ya Allah, aku ni mampu ke tak mampu ni nak besarkan orang. Tapi Mami Didi Alias masa tu orang pun kenal lah Didi Alias semua ni macam mana? Memanglah nak ikutkan kalau betul lah, kalau Hollywood lah. Ini Malaysia Wood. Kalau Hollywood dia orang tak buat benda macam tu. Tapi dengan siapa yang boleh bantu kita? Terpaksa tolak lah ego, terpaksa tolak semua tu. Aku nak makan, aku nak makan. Aku nak hidup. Aku tak tahu dengan siapa aku nak minta tolong. Even though parents pun, family pun tak tahu pun. Yang Mami apa berlaku kat Mami kat Kuala Lumpur ni. So bagi Mami macam kenapa aku perlu menyusahkan diorang, pasal dah cukup aku susahkan diorang. So Mami struggle sendiri. So aku buat benda tu semua. Lepas dalam masa yang sama Mami menumpang rumah kakak angkat Mami. Okay. So mana rumah dia pun macam orang tahulah aku duduk tumpang celah dapur je tidur. Oh ya. Yeah. Dia letak satu ni peti air, dinding itu sink, tepi dia satu ini di tempat yang ada. Tak apa kak, aku duduk je. Janji boleh baring, boleh rehat. Jadi aku boleh tidur. Sampai ke tahap macam kak pinjam aku duit sikit kak, aku nak cek kerja. Kenapa Mami tak masa tu I'm sure when you got divorced mesti orang jadi public gak? Betul. Keluar news sikit sebanyak lah kan. Kenapa Mami tak cari balik production house ke apa untuk jadi itu persoalan ni. Aku pun tak tahu diorang kat mana. Tak siapa tak telefon aku, tak siapa cari aku. Sebab dah lost kan mungkin dia lost contact tu. ke. Dia tak tahu. Mungkin pasal dulu kan digital kita kan tak macam sekarang. Macam sekarang senang dah reachable. DM dia boleh dapat, dia boleh dapat. Dulu tak tahu cara macam mana. So belum lagi lah, maknanya 5 tahun yang Mami, maknanya setahun tu Mami dah dapat anak. Mami dah start kerja. So struggling Mami 5 tahun untuk membesarkan pula. 5 tahun di fasa diorang tengah sekolah. Oh ya. So lepas ini duduk berniaga ni. Berniaga lah. Mami niaga tepi jalan. Start daripada Taman Putra Mami duduk tu, daripada kedai pertama 7-Eleven ujung tu. Sampai dia tu kat situ lah perjuangan aku. Untuk makan sate. Jual sate, jual otak sampai anak membesarkan anak-anak. Sampai ke tahap macam pandang 55. Ya Allah, aku ni mampu ke tak mampu ni nak besarkan orang. Rasa macam ui, gila lah. Tak boleh nak bayangkan. Faham. Tak boleh nak bayangkan macam dia tidur macam besoknya nak makan apa Allah. Faham tak? Guys pagi makan pagi kat. Macam ada macam kadang diorang nampak kan, kalau huruf M tu, kalau aku naik motor, aku larikan diorang daripada huruf M tu. Faham tak? Faham. Kalau kau gila nampak benda tu jadi gila. Dia minta aku konakan ni bawa ikut jalan jauh sikit. Jangan tengok tu kaki aku jadi galat. Aku tak ada duit. Betul. So, dalam masa yang sama Mami buatlah. Aku buat kerja belakang tabir. Dalam masa aku struggle 2000 sampai ke 2002, 2003